orang yang menuntut ilmu ni bukan sahaja duduk di bawah malaikat, tapi juga dia ni diminta ampunkan oleh seluruh penduduk langit dan juga bumi. Jadi maknanya kita ni berdosa tiap-tiap hari, betul tak? Kita ni manusia setiap hari buat dosa, buat silap, buat salah. Bila kita datang menuntut ilmu ni, makhluk di bumi, di langit akan minta ampun untuk kita. Jadi itu antara salah satu untuk kita menghapuskan dosa. Datang ke Darul Furqan, dahlah dibukakan jalan ke syurga. Lepas tu pula duduk dalam naungan malaikat. Lepas tu pula diminta ampun lagi. Diminta ampun lagi oleh penduduk langit dan bumi. Kita tak tahulah siapa yang duduk kat langit dan bumi ni kan. Jadi ada malaikat, boleh jadi ada yang haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sebab dia kata kat sini, man fis samawati wa man fil ardh. Maksudnya apa yang ada dekat bumi, apa yang ada kat langit juga memohon ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu.